siasatan telah dirujuk peringkat awal ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk puan nasihat. Pada peringkat ini telah dikembalikan dan dengan arahan untuk mendapatkan beberapa laporan pakar terlebih dahulu sebelum arahan khusus diberikan oleh pihak Timbalan Pendakwa Raya, sebab melibatkan beberapa agensi yang bersifat teknikal untuk memberi laporan akhir sebelum sebarang cadangan pertuduhan ataupun sebaliknya dilaksanakan. Dan suspek telah diberi jamin dahulu sementara pihak polis nak melengkapkan siasatan dan mendapatkan laporan-laporan pakar. Datuk, selain daripada suspek, ada suspek lain yang diambil keterangan, contohnya pemilik syarikat lori itu ke? Pemilik syarikat lori bukan suspek. Suspek tu adalah pemandu tu lah. Tak adil lah pemilik syarikat jadi suspek. So semua pihak yang berkepentingan kita telah ambil keterangan dia untuk membantu siasatan. Saya rasa itu jelas kot sebab kes tu menunggu laporan pakar saja.